sikap prihatin YB tentang keselamatan anak-anak SK Bukit Hampa di Jalan Raya. Bersama dengan guru besar hebat di Sekolah Kebangsaan Bukit Hampa, cerita sedikit mengenai Tuan Guru Besar. Okey. Nama saya Haji Ahmad Samsul bin Tumijan, Guru Besar SK Bukit Hampa, dan saya mula bertugas di sekolah ini pada tahun 2023. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada YB Yunis Warren atas keprihatinan beliau kepada sekolah Bukit Hampa, dan beliau telah menyalurkan sumbangan sebanyak RM20,000 untuk sumbangan keselamatan di Jalan Hadapan SK Bukit Hampa. Sumbangan tersebut sangat bermanfaat untuk lalu lintas, kawalan lalu lintas di hadapan sekolah, sebab kita pun faham pengguna jalan raya setiap hari menggunakan jalan tersebut dan agak laju lah. Jadi bila ada papan tanda tersebut, dia membantu mengingatkan pemandu supaya lebih berhati-hati, sebab di hadapan merupakan kawasan sekolah dan tempat anak-anak murid melintas. Bagi kami, sumbangan tersebut sangat bermanfaat dan kami juga sangat menghargai dan berterima kasih atas sikap prihatin YB tentang keselamatan anak-anak SK Bukit Hampa di Jalan Raya.